Bagi penyimpan emas, secara asasnya waktu terbaik membeli emas ialah apabila ada duit untuk tujuan simpanan jangka panjang. Sekurang-kurangnya untuk tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang. Apabila ada sahaja duit lebihan untuk simpanan jangka panjang, terus tukarkan kepada bentuk emas. Tidak perlu tunggu harga emas rendah atau harga terbaik. Atas beberapa faktor. Yang pertama, jumlah setiap belian selalunya tidak besar, tetapi konsisten dan mengikut bajet yang kita telah sediakan. Apabila harga rendah, itu hanyalah bonus untuk menambah belian lebih banyak. Yang kedua, apabila konsisten membeli, kita telah pun mendapat apa yang dipanggil kos purata. Kalau 3 kali belian 170 segram, 180 segram dan 190 segram, maka kos purata keseluruhan pembelian adalah 180 segram. Ditambah lagi, pergerakan harga emas biasanya tidak banyak, mungkin sekitar 3% sahaja sebulan. Jadi, kalau kerana hendak jimat 3% daripada duit simpanan telah bocor, 50% dibelanjakan dalam tempoh menunggu harga rendah, itu satu kerugian yang besar. Akhir sekali, simpan emas untuk jangka masa panjang, bukan untuk dijual dalam masa terdekat. Ia adalah duit simpanan paksa dan lupa. Simpanan emas bersama dengan Public Gold patuh syariah, mudah dan telus. Untuk bermula, anda boleh rujuk link di bio saya untuk daftar akaun Public Gold anda secara percuma. Saya akan membimbing anda dalam langkah dan juga cara-cara yang terbaik untuk simpanan emas anda.